Selamat petang YouTube. Saya bawa jauh sikit pada rumah motosikal ni sebab saya nak start. Tayar masih tak dapat saya betulkan. Yang belakang, yang depan pun kempis, belakang pun kempis, tak ada angin. Tadi saya dah pump. Dekat sini masalah sikit, ada semut kerengga. Jadi tak boleh lama lah kot. Kacau semut ni, mengganggu. Okey, mari kita start enjin motor ni. Kenapa saya nak adjust sikit dia punya throttle nak adjust sikit. Saya nak adjust sikit bagi dia boleh idle. Asal tu dia. Bagi dia boleh idle. Semut kerengga banyak. Sini. Masalah. Bagi dia panas pasal kira saya kena ubah tempat lain. Banyak semut kerengga kawasan ni. Pasal tuti dia tu saya nak bagi dia panas sikit. Takut ada minyak tuti dalam exhaust. Kerengga banyak sini. Kawasan ni tak payah berpelok. Nak tolak sana jauh lagi. Pasal kita start lagi sekali. Tak cukup idle, kena tinggikan sikit lah idle tu. Biar dia panas sikit. Lagi satu yang tak buat kita tak boleh adjust motor ni pasal airbox, air filter tak ada. Jadi tak boleh nak adjust sangat lah. Kita nak buat check. Okey, motosikal so far saya tak dapat onkan dia lama lah. Sebab satu, saya tak dapat nak ride. Tayar semua flat. Tunggulah tuan beli tayar, beli tube. Dia akan tukar tube dan dia akan tukar sprocket dengan rantai sekali lah. Kawasan ni yang saya pilih ni pula tak bagus, banyak semut kerengga. Jadi saya tak dapat nak bertahan lama kat situ. Banyak sangat semut yang mengganggu. Habis panjat. Saya nak bagi dia panas sikit. Saya nak bagi panas sikit enjin ni pasal mungkin dalam exhaust tu ada banyak tuti dah lama. Pasal saya dah buat minimum dah tuti ni. Lama sikit video ni. Dia ada jalan lama, tak boleh bawa jauh. Patut nak kena bawa jauh sikit daripada rumah. Tapi apa ni, tayar tak ada angin. Tube problem. Bila dah tukar tube nanti baru saya bawa jauh sikit. Dan saya nak make sure enjin dia tak ada masalah. Tengok macam okey ya. Once kita dah dapat airbox, filter baru, barulah kita akan pastikan motor ni tak ada masalah. Ni lampu-lampu dia pun saya tak test lagi. Ada tu lampu signal. Signal tak tahulah ada ke tidak. Ada. Saya kenal ada. Kiri, kanan.
Kanan tak nampak pula menyala. Jadi signal kanan nampak. Okey, signal kanan belah kanan ada, tapi depan belah kanan tak ada. Belakang kanan ada, depan tak ada. Jangan salah, bateri pun tak ada lagi motosikal ni. Jadi semua signal ni saya akan tukar kepada LED lah. Okey. Jadi brake light semua tak ada lagi lah. Saya tak dapat nak test kan. Okey, tahan. Nak biar tuti ni bagi jadi panas betul, baru boleh adjust.
Rantai sprocket nak kena tukar. Dia dah gear 5 dah. Rantai teruk sangat lah. Terlampau longgar. Saya akan tukar lah. Tukarkan dia punya sprocket depan belakang. Rantai tukar 428. Oh, tak boleh lama ni. Sekarang dia goyang. 2, 3. Okey YouTube, ya itu sajalah untuk hari ni. Motosikal ni punya run in, bukan run in lah, bagi dia panas. Dia punya 2T pun dah nampak kurang sikit asap. Macam saya suspect lah dalam exhaust tu banyak sangat yang lama tu. Biar dia lama-lama biar dia run. Pasal saya dah adjust minimum dah. Tuti tak boleh banyak sangat, tak boleh kurang sangat. Nanti jam engine. Jadi ini untuk saya panaskan engine. Bila dah panas nanti betul-betul baru kita boleh adjust carburetor, fuel mixture. Tapi itu saya set preset 2 screw out je. Dan untuk fuel air mixture dengan idle control tu. Sikit je. Nampak cantik, tak ada masalah. Jadi kita tengoklah.
Okey YouTube, itu sajalah buat masa ni motosikal ni. Kita tak boleh lama sangat, nanti overheat. Bye bye.